Hi guys, have you ever wondered what actually happens inside a small 3D printing office? Let me show you. Jom kita tengok what the teams are actually doing today. Uish, berhabuk. Buat apa ni? Buat projek ni. So ni order daripada klien lah. Duration yang dia bagi dalam lebih kurang 3 minggu. Kita masih mengejar masa lah sebab bulan puasa kan. Tenaga 50% ni. Haziq, syuk kan? Buat apa tu? Reverse engineer part motor ni. Tadi susah sikit sebab scan dia tak berapa cantik lah. Nak modify jadi bentuk lain. Rasa macam kena scan balik benda ni. Banyaknya. Buat apa tu? Tengah buat cerita kuih raya ni. Baru release. Dia bunyi sikit. Macam-macam lagi. Banyak lagi ada. Kita tengok dekat beg kuning. Uish, sampai cangkung ni. Buat apa ni? Ni sebenarnya kita tengah setting transducer ataupun bahasa mudah dia sensor. Bukan sensor. Hai. Mana jual? Banyak ke? Parcel nak post hari ni? Alhamdulillah banyak juga. Terima kasih korang dah support kami. Okey, sebenarnya. Kita tengah unloading kita punya new stock. Banyak barang. Banyak orang order. Beli lagi daripada kita orang. Nanti kita bertambah stok lagi. Alright. Tengok buat apa ni, bos? Nak buat kerja yang tak sepatutnya aku buat. Sepatutnya orang lain yang buat. Betul lah tu. Cepat sikit. Baik tuan. And there's me, taking the shots, setting the lights, and fighting the algorithm. Well, basically, I'm the reason you're watching this right now. From design to delivery, we've got you covered. Don't hesitate to start your 3D printing journey with AA3D today. Bang. Nak tanya sikit boleh tak? Berapa lama abang ambil masa nak pahat? 3 hari. 3 hari? 3 hari je. Kita tutup semua sebentar. Uish. Kena cut.